So holiday saya kena demam. Saya jadikan itu sebagai pengajaran saya. Walau macam mana pun kita cari duit untuk family, untuk kita, untuk anak isteri, kesihatan kena jaga. Ya, betul-betul. Untuk saya, duit kan tak cukup boleh cari. Betul. Tapi kesihatan lah, maybe sakit apa kan, Yelah, susah. tu kadang-kadang bila orang kata, oh best lah bawa ni. Betul. Dia sebenarnya bawa Grab ni iman kena kuat. Tak tahu betul-betul. Sebab apa? Kenapa saya cakap iman kena kuat? Sebab kita nampak duit tu hari-hari. Bila kita ni jenis boros, Yes. kita ni jenis, oh aku nak pakai, aku nak beli something, kita dapat 500 satu malam. Jadi benda tu secara tak langsung, kalau iman tak kuat, tak kisah apa agama, apa bangsa, betul. iman penting, duit boleh jaga. Tapi kalau rasa tak boleh, tak ada function bawa Ya. Untuk saya kan, kita tak kira apa tahu. Kita sama juga. Kita sama, Kan? betul. Kita tu manusia juga. Betul. So that's why apa-apa jenis kaum pun ada orang lah, kalau dia tak boleh hold itu iman. Betul. Kan? Sebab saya pernah bawa passenger. Saya banyak pengalaman yang passenger bagi tahu. Ada satu passenger, dia bercerita, dia cerita, kenapa you tak pergi itu luar pada Seremban? Sebab dia pernah So korang sini adalah Seremban. Ini abang tengah Seremban. saya kat Seremban. So saya pun pelik kerana biasa kan, saya rasa KL lebih banyak kereta kan. Betul. Dia setiap daerah dan negeri tu ada cabaran-cabaran dia. Tapi macam saya lebih suka, macam cabaran saya lebih suka dekat bahagian Ampang, Ceras, PJ. Kenapa saya tak suka KL? Saya suka KL, tapi saya tak tahan iaitu jam. Tapi banyak foreigner mah. Betul. Untung banyak kan. Betul. Sebenarnya tak dinafikan. Sana pembayaran untuk Grab, bila dibuat oleh pemandu Grab macam kita orang, bayaran mesti mahal. Tetapi kita kena tanggung risiko iaitu satu benda saja. Kita mesti mental kita kuat menghadapi jam. Sebab jam lebih kuat daripada pembayaran kita. Betul. Kalau saya memang tak boleh jadi Grab. Tak mengapa. Saya tak boleh sabar tau. Nanti saya akan naik angin tau. Tak boleh tau. Tu kadang-kadang bila saya bawa daripada Seremban iaitu passenger pergi ke KL, saya akan cepat-cepat turun. Sebab apa? Saya nak mengelakkan jam. Sampai je Ampang Cerah, saya on balik. Sebab apa? Walaupun jam tapi dia tak seteruk KL. Tapi kalau dekat KL jam dekat pukul 5, Betul. dia tak mahu angkat orang lah. Bukan tak mau angkat orang. Saya boleh, macam saya katakan tadi, dia ada part pembayaran pada Grab ni berbaloi dan tak berbaloi. Ada kawan saya kata, naiklah KL bed. Saya tak sanggup. Kerana Seremban kan, dia kan bandar yang sangat banyak orang. So dia tak banyak orang dia akan gunakan public transport. Kalau tapi KL banyak. Kerana saya dekat KL kalau saya nak pergi meeting kan, saya pun tak Grab. Kerana tak perlu cari parking. betul, kadang-kadang bila ada passenger dia sanggup naik train pakai Grab sampai ke sana, dia kerja bangsa, dia kerja KL Center, dia pakai Grab. Tapi macam saya katakan tadi, dialah orang yang mental kuat dan yang semangat dia kuat, dia boleh berada di KL. Tapi biasa satu hari kamu angkat berapa passenger? Satu hari standard. Macam saya, walaupun area Seremban, satu Seremban, satu Semandua, Sendayan dan Senawang, saya tak banyak, anggaran dalam 20 booking ke 22 booking saja maksimum. Satu hari pun ada 20 booking. Ya, betul. Satu hari Betul. Sebab saya bekerja daripada pagi sampai ke malam. That's why korang cakap senang dia kerja lebih 12 jam tau. Main-main lah. Macam Seremban, dia punya fare dia tak besar. Dia memang rendah. Macam saya katakan tadi, macam daily target saya tak besar. 15 ke bawah saja. 100 ke atas, 15 ke bawah target daily saya. Untuk sampai ke Itu limit adalah kamu yang limit sendiri atau untuk Grab limit kamu? limit saya sendiri.